bubuh cili. Sebab nasi goreng Cina, sini. Nasi goreng Cina kau kena tahu guys, Cina tu maksud dia chili is not available. Bukannya Cina tu bukan bangsa Cina. Maksudnya dalam nasi goreng Cina ni dia tak ada cili guys. So ada orang minta nasi goreng Cina tapi nak pedas. Itu melanggar hukum sebenarnya, tapi tak apalah. Dah permintaan korang kita buat. Asalkan nasi tu warna putih. Okey, goreng kita bubuh nasi untuk seorang makan macam biasa. Gitu. Kita kacau-kacau dulu guys. Masak dulu dengan telur. Kalau awak-awak tengok di China, di Jepun semua buat macam ni lah. Okey, untuk memudahkan urusan awak-awak semua, dekat kedai ada jual dah ni guys. Sebut repah hadabi nasi goreng Cina. Sudah ada repah ni. Awak-awak semua boleh beli. Nak guna banyak mana terpulang pada awak. Tapi boleh guna sikit saja Tapi benda yang sedap ni habis share dengan korang. Banyak tu pun cukup. Cukup untuk seorang makan. Lepas tu kita bubuh sedikit gula. Ada orang tak bubuh gula. Bagi bubuh gula guys. Ada orang tak bubuh gula tapi bagi bubuh gula. Terpulang pada korang. Bubuh sikit je gula ni untuk bedakan rasa. Sedikit perasa. Okey.